Okay guys, dalam video kali ni saya nak share macam mana saya untung 33% jika saya tengok right di saham K Group. Okay guys, jadi first kali you kena tahu share consolidation tu apa. Jadi saya akan share dulu apa itu share consolidation. Jom. Share consolidation. Okay, penting untuk you tahu benda ni, apa benda ni. Okay, jadi share consolidation ni adalah adjustment kepada share tersebut, saham tersebut. Jadi saya tak nak banyak cerita. Okay, saya nak bagi contoh terus. Let's say lah, ada satu saham ni, harga dia let's say 5 sen. Contohlah saham A, right? Harga 0.05. Contoh. Okay, jadi bila ada announcement, dia akan adjust harga dia let's say lah every 10 share yang ada akan convert into satu share. Apa maksud dia? Alright, every 10 share akan jadi satu share. Apa maksud dia? Okay, maksud dia kepada every 10 unit yang you tengah hold, dia akan jadi satu je. Cuma harga dia akan berubah lah. Contoh, alright, saya tunjuk contoh terus. Let's say lah, you hold saham A ni sebelum adjustment ni sebelum, alright, okay, 10,000 unit. 10,000 unit harga 0.05. Apa jadi selepas adjustment? Ingat, every 10 shares akan jadi satu je. Maksudnya kalau you ada 10,000 unit,